Cik Melayu yang berdoa kursi dia boleh nampak lagi, okey? Untuk laluan.
untuk memenuhi keperluan serta aspirasi yang lebih cekap dan mampan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar Engkau permudahkan segala urusan kami dari awal hingga akhirnya, daripada perancangan sehingga terlaksana semua inisiatif yang dirancang. Jadikanlah ia sebagai pemangkin menguatkan tekad kami untuk memberi khidmat terbaik kepada semua dengan adil dan saksama. Engkau ilhamkanlah kami idea-idea yang bernas dan tuntas agar segala usaha dan agenda pembangunan modal insan. Hormati sekalian, kini tibalah masa yang dinantikan. Majlis dengan penonton takzim mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan peluncuran dan seterusnya menyempurnakan gimmick peluncuran Sekolah Angkat Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dari Fadlina Sidik, Menteri Pendidikan, dan Sidang Azri Al-Hajj, KSN dan KPPI juga Al-Hajj, KPMKN juga Al-Hajj. Saya dulu kalau guraunya kalau naik kapal dia haji, kalau naik berterbang pesawat dia Al-Hajj. Itu cerita dulu guraunya. Baik, dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya hari ini seperti juga Fadlina sebutkan tadi agak luar biasa bangga kerana intipati dan makna madani, negara madani itu cuba kita isi melalui program kita. Bila kita lontar satu program Kampung Angkat Sekolah Madani, program Sekolah Angkat Madani dengan parameters dan struktur yang lebih tersusun dan kerjasama langsung dengan Kementerian Pendidikan. Jadi saya terima kasih kepada Fadlina, KSU, KPP dan seluruh jentera Kementerian Pendidikan, terutama guru-guru yang sambut dengan sangat positif. Guru-guru tidak mau dipandang rendah, kami dah tahu, kami dah boleh kendalikan, jangan tidak ada sikap. Dia bersedia lapang dada menerima input baru. Jadi itulah rancangannya daripada mula ini kita bincangkan awal saya dengan KSN, KSP, kita kata kalau boleh kita luncurkan program dengan 300 baik, boleh kita kata 500, dan sekarang sambutan syarikat kerajaan dan sektor swasta Malaysia ini luar biasa. Kita beli sekolah. Itulah hari ini. Hari inilah hari yang dinaikkan kadar tarif elektrik. Hari saya kata KSN tak fikir hari lain lah. Tapi maknanya dia faham kerana kadar tarif itu hanya melibatkan syarikat dan 15% tertinggi dalam negara dan tidak melibatkan sekolah-sekolah, itu rumah ibadat, kerana itu kekal tarif yang lama. Jadi apa yang di Malaysia dan masih bertanggungjawab untuk membangunkan negara mereka sendiri. Jadi kita terima kasih. Jadi sebab itu kita tidak mahu ada salah faham. Kita masyarakat ini diurus dengan baik. Kerajaan beri kerjasama supaya dipercepatkan proses, dan ini disebut reform pentadbiran awam yang lebih cekap, dan keuntungan itu yang tentunya hak dan milik syarikat dan pemiliknya, tetapi dapat juga diagihkan, bukan sekadar CSR tetapi memenuhi maksud. Dengan sedikit refleksi bagaimana saya dan Datuk Seri Zamri baru saja selesai sebuah pertemuan perbincangan yang melibatkan semua Menteri Pendidikan ASEAN di Langkawi, dan kami baru selesai semalam. Dan di antara perkara yang menjadi tunjang utama perbincangan itu adalah terkait rapat dengan yang sangat besar sebenarnya,
Dan hari ini, alhamdulillah, dengan komitmen Kerajaan Sejahtera, kita mampu menerjemahkan bahawa program ini harus diangkat ke satu tahap yang lebih tinggi, iaitu menjadikan ia sebahagian besar daripada sekolah angkatan. Yang berhormat Menteri Pendidikan yang berbahagia, Ketua Setiausaha Negara untuk bersama mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk meluncurkan Sekolah Angkat Malaysia Madani. Dipersilakan Yang Berhormat untuk melengkapkan gimmick peluncuran dengan meletakkan tapak tangan di atas globe dengan kiraan 3, 2, 1. Sekolah Angkat Malaysia Madani dijemput Yang Berhormat Datuk Seri dengan diiringi Datuk Berhormat untuk kembali ke tempat seketika bagi merakam gambar bersama dengan seluruh sidang Dewan. Dijemput seluruh sidang Dewan untuk diri bersama-sama bagi merakam momen bersejarah ini.